Drama rumah sewa, anjing lawan kucing. Rumah sewa misteri seekor anjing hyper bernama Bruno dan kucing diva bernama Luna terpaksa serumah sebab sewa naik harga. Kita rum mata. Ini ujian hidup aku. Peraturan rumah, peraturan pertama. Jangan bising. Okey. Bruno bersin macam bunyi hon lori. Waktu tidur. Jam 3 pagi. Bruno zoomies keliling rumah. Kau ni anjing ke caffeinated espresso? Isu makanan Bruno makan 0.5 saat. Luna makan slow estetik. Bruno tengok mangkuk Luna. Sentuh je, aku report landlord. Selfie drama, lighting kena perfect. Bruno masuk frame lidah terjelir. Result gambar, Luna cantik. Bruno nampak macam ikan keli panik. Cemburu sosial media Luna dapat 10k likes. Bruno upload gambar tulang. Like 2. Satu tu pun dari akaun spam. Pergaduhan remote TV. Bruno nak tengok dokumentari tulang. Luna nak tengok drama kucing bangsawan. Akhirnya remote hilang sebab Bruno sorok bawah sofa. Serangan vacuum bunyi kuat. Bruno menyalak hero konon. Luna dah panjat almari sambil doa dalam hati. Silent treatment, mulai hari ini kita tak bercakap. Baik, 5 minit kemudian, nak biskut. Masalah bil elektrik, kenapa tinggi? Aku tak sengaja tekan heater 24 jam. Aku nak pindah. Cubaan matang, kita dewasa. Kita bincang. Betul, 5 saat senyap. Kau nak tulang rasa salmon? Rancangan balas dendam Luna sorok semua stokin Bruno. Bruno panik. Kenapa semua bau hilang? Kebenaran terbongkar. Oh, kau mastermind. Strategi, bukan dendam. Krisis sebenar tuan rumah kata, mulai bulan depan, sewa naik lagi. Bruno dan Luna pandang sesama sendiri. Okey kita kawan. Room mata toksik tapi still bestai. Aku sebenarnya sayang kau. Aku tahu, tapi jangan over. Moral of the story, kadang musuh serumah tu lah yang paling setia walaupun menyakitkan hati setiap hari.